Assalamualaikum buat semua tuan-tuan yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Allah Akbar, Allah Maha Baik tuan-tuan. Okey, ada seorang hamba Allah ni, dia DM saya dekat TikTok. Dia kata dia tengok semua video saya. Jadi dia nak tahu apa pendapatan saya duduk kat tempat macam ni kan, dekat hutan kan. Dia kata takkan tak pakai duit, tak perlukan duit, dia kata. Allah Akbar. Saya perlukan Allah lebih lagi. Duit ni yang keberapa saya fikir tak ada nak fikir sangat lah kan. Jadi dia nak tahu apa pendapatan. Kalau dunia ni pendapatan saya tak ada apa sangat. Saya ada duit pencen tak sampai RM500 pun, tak banyak pun. Lain-lain pendapatan memang tak ada. Saya tak ada dekat sini. Barulah yang itu hari saya jual ayam kampung sekali. Kali kedua. Yang pertama tak silap saya 5 ekor. Kemudian itu hari banyak sikit lah, rasanya 40 ekor lebih. Itu pertama punya hasil penjualan lah. Saya ada buat tilapia, belum jual pun. Baru usia dalam tak silap saya 2 bulan ada kot. Belum cukup masa untuk jual. Jadi saya tak ada pendapatan lain. Tapi Alhamdulillah, Allah bagi yang cukup untuk saya hidup berdua dengan sidekick saya dekat sini. Saya tak ada apa yang nak difikirkan sangat dalam soal memerlukan duit untuk urusan dunia ni. Saya cuma dekat keliling saya ni adalah sedikit-sedikit yang Allah izinkan. Sayur tumbuh, ulam tumbuh, adalah lauk untuk makan seperti ikan, Allah izinkan ada. Ayam, telur ayam. Lain daripada tu tak ada apa tuan-tuan. Allah Akbar. Dunia ni kalau kita nak fikirkan sangat memang penat lah kan. Nak memikirkan mencari duit dekat dunia ni memang penat. Doakan saya dapat Allah. Saya nak itu saja, saya nak masuk syurga je. Urusan dunia ni saya tak nak sangat. Cuma ada satu urusan dunia yang saya nak. Saya pun dah minta dengan Allah, dengan pencipta kita, dapatlah bawa saya dengan isteri saya untuk pergi. Tak dapat pergi haji, pergi umrah pun cukup lah. Saya nak pergi umrah. Semoga ada asbab-asbab yang Allah izinkan untuk dapat pergi umrah. Lain daripada tu tak ada apa saya nak kejar sangat. Yang lain, kita ni semakin dekat dengan menuju kematian. Tak ada apa dah. Untuk usia macam saya ni, apa yang saya lalui dalam hidup, saya rasa cukup dah kot kan. Saya rasa cukup lah. Tak ada apa yang saya nak kejar sangat. Allah nak bagi, Alhamdulillah. Allah tak nak bagi, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Okey tuan-tuan, jangan risau dengan kehidupan dunia ni. Apa masalah dunia ni, semua sementara. Tak ada apa yang kekal tuan-tuan. Jadi jangan berat-berat kepala tuan-tuan. Jangan teruk sangat nak cari duit. Kita ni cari duit ni, urusan dunia ni, duit ni, percayalah takkan cukup. Meskipun dah ada bisnes, meskipun dah ada syarikat, meskipun macam-macam dekat ada, kita tetap akan rasa tak cukup bila memikirkan soal duit ni. Allah Akbar. Tapi bila kita fikirkan Allah, kita nakkan Allah, segala yang ada kat sekeliling kita dah cukup dah. Cukup lah. Allah Akbar. Allah Maha Berkuasa tuan-tuan. Makhluk langsung tak ada kuasa. La ilaha illallah.